ini insya-Allah kita akan berforum dan saya akan menyerahkan majlis kepada saudara moderator. Insya-Allah kita akan berforum hingga akhir majlis. Dengan segala hormatnya saya mempersilakan dan menyerahkan majlis kepada saudara moderator. Terima kasih kepada pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita meneruskan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk yang kesekian kalinya di atas peluang dan juga izin Allah Subhanahu wa taala untuk kita meneruskan lagi siri-siri program kita untuk kali ini. Dan setelah sehari suntuk kita berseminar bersama-sama mendengar lebih kurang 5 tajuk yang sudah pun dibentangkan siang tadi, hampir memecahkan dewan ini dengan pelbagai isu-isu yang hangat dan juga yang suam-suam kuku. Dan malam ini kita akan teruskan lagi dengan sesi yang dianggap sebagai juga sesi yang kemuncak, iaitu forum yang akan membincangkan tentang tajuk Satu Malaysia Menentang Terorisme. Yang kita menjemput malam ini ialah barisan ahli panel yang saya anggap sebagai tokoh-tokoh dalam negara kita ini, yang terdiri daripada di sebelah hujungnya ialah seorang tokoh yang terkenal, yang dianggap sebagai salah seorang selebriti di Malaysia ini oleh setengah pihak, dalam peringkat PhD dalam bidang hadis di UAE, dan sekarang menjawat sebagai jawatan salah seorang pensyarah di USM. Dan beliau juga merupakan salah seorang mantan mufti Perlis yang dilantik secara rasmi melalui proses yang rasmi, sah. Dan juga merupakan salah seorang ahli majlis fatwa negeri Perlis sehinggalah ke malam ini yang sah. Dan juga telah pun menghasilkan beberapa buah karya buku dalam bahasa Melayu dan juga dalam bahasa Arab, dan sebagainya sudah pun diterbitkan dan dipasarkan di negara-negara Timur Tengah. Dan juga merupakan salah seorang bekas lagi kan bekas kolumnis tetap dalam ruangan Minda Mufti dan Minda Dr. Maza dalam akhbar Utusan Melayu, dan kesemua artikel-artikel beliau itu sudah pun dibukukan oleh pihak utusan dalam tajuk Mengemudi Bahtera Perubahan Minda. Yang belum lagi berkesempatan untuk mendapatkannya, sila selepas inilah di luar sana dijual dengan harga yang sangat istimewa tanpa diskaun. Disebabkan ya hasil jualannya itu akan digunakan oleh pihak mahasiswa untuk menjalankan aktiviti dakwah mereka di IPT seluruh Malaysia. Okey. Dan beliau juga merupakan salah seorang selebriti lah dalam ruangan-ruangan TV Astro, TV3, TV1 dan TV-TV yang lain. Yang paling penting beliau ini merupakan salah seorang bekas tahanan JAIS. Bekas kan? Belum lagi masih lagi ditahan oleh JAIS tapi dibebaskan. Okey. Sebab apa dan kenapa nanti mungkin beliau akan huraikan ataupun mungkin program kita akan huraikan. Itu panel kita yang pertama, iaitu Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin. Yang kedua kita tampilkan malam ini ialah salah seorang pengamal undang-undang yang terkenal di Malaysia, yaitu Tuan Kamarul Hisham bin Kamaruddin, seorang graduan dari Newcastle University dalam jurusan LLB dan juga King's College University of London dalam bidang LLM. Yang tak tahu tu nanti balik tanya apa itu LLM apa ni, nanti balik tanya. Master lah sebenarnya, Master in Law. Okey, saya tolong jawab. Dan sejak tahun 95 sudah pun berkhidmat sebagai seorang peguam bela dan juga peguam cara dan pendakwa
di negara kita ini, dan beliau sangat pakar dan khusus dalam bidang jenayah. Bukan dia yang buat jenayah tak, tapi menghandle kes-kes begitu. Dan sangat berpengalaman mengendalikan kes-kes yang dianggap sebagai berprofil tinggi. Seperti siapa yang tak pernah dengar tentang kes Al-Tantuya. Wajah inilah yang sering terpampang di muka-muka akhbar, di TV-TV sewaktu kes itu sibuk dan juga rancak dibahaskan dan dibincang. Inilah wajahnya. Dan juga kes seperti kes Al-Ma'unah dulu, inilah juga beliau yang terlibat dalam mengendalikan kes itu. Dan juga kes-kes yang melibatkan IGP, Ketua Polis negara kita ini, kes-kes seperti Ezra Muhammad Noor dan sebagainya. So ini bukanlah calon-calon orang, bukanlah peguam-peguam yang kita ambil daripada tepi-tepi longkang, bukan. Dalam longkang. Dan beliau juga merupakan salah seorang lawyer yang akan membawa kes Dr. Asri dan sudah memulakan kes ini, dan juga kes Ustaz Fathul Bari. Ini semua orang-orang yang dianggap sebagai mungkin pengganas, dan beliau akan mewakili pengganas-pengganas ini ke muka pengadilan. Inilah peguam kita. Dan sepatutnya malam ini kita lagi seorang, mungkin ada yang bertanya, ini kenapa kosong? Ini bukan hiasan. Ini sepatutnya kita juga menjemput dan mengundang sama kita ialah YB Syahri Sungit malam ini. Yang juga merupakan graduan ISA. Tetapi saya dipahamkan beliau dalam perjalanan dari Johor menghadiri majlis convocation anaknya. Doakan semoga beliau sempat sampai ke sini. Kalau tak, kita akan teruskan dengan dua orang tokoh ini sahaja malam ini, dan kita akan berikan peluang untuk tuan-tuan bersajawab dengan lebih lagi, insya-Allah. Okey. Cuma format malam ini ialah kita akan jalankan forum kita malam ini dalam dua pusingan, dan setiap pusingan para panel akan diberikan masa lebih kurang 10 hingga ke 15 minit untuk menjawab soalan-soalan yang akan dikemukakan. Dan kita teruskan dengan pusingan yang kedua selepas itu. Dalam pusingan yang kedua juga masanya lebih kurang sama. Tamat pusingan kedua, kita akan berikan ruang untuk anda sekalian untuk mengajukan sebarang soalan yang berkaitan dengan tajuk kita malam ini. Kemudian kita akan teruskan dengan sesi penutup, kesimpulan daripada para ahli panel yang kita undang khas. Dan malam ini juga kita berasa bertuah kerana majlis ini diserikan lagi dengan kehadiran YB Zuraidah. Terima kasih YB di atas kehadiran, iaitu MP Parlimen Ampang, sebagai tanda sokongan beliau untuk program kita ini, insya-Allah. Dan juga terima kasih juga saya ucapkan untuk semua yang sudah pun hadir dari awal pagi sampailah ke malam ini, dan saya yakin akan terus kekal sampai ke akhir forum kita malam ini, insya-Allah.